Assalamualaikum guys. So, hari ni Irfan nak cerita pasal apa Hari ni nak cerita pasal satu tajuk lah, nama dia susun tentu. Kan sebenarnya susunan dan ketentuan Allah Ta'ala lah. So bila Irfan fikir balik kan dalam semua benda-benda yang berlaku dalam hidup Irfan kan selama ni kan, pada mulanya kan, contohnya Irfan jumpa dengan partner Irfan lah kan, nama dia Zuhri Zain kan. Mula-mula kita berdua je lah buat sebenarnya saham, buat apa nama semua kan, buat hal-hal saham. Tapi ini ditambah satu demi satu kan, klien pula dah kan, tambah satu lagi staff kan, tambah Ramzi, tambah Jehan, tambah Ana kan, tambah Opa kan, Firdaus Majid. Jadi lama-kelamaan tim tu jadi penuh kan, jadi lengkap lah kan, Allah jodohkan macam tu. So bila semua tu dah lengkap kan, sekarang ni operasi FY dekat dekat Kenanga kan, sebagai seorang advisor mudah aja sebab FY ada semua orang-orang yang diperlukan tu tadi kan. Dia macam kereta lah, kereta tu boleh jalan sebab kena ada tayar dia, ada kelengkapan semua lah kan. FY cuma jaga steering je kan. So cerita dia macam tu tuan-tuan. So dalam susun tentu ni kan, kadang-kadang kita jumpa seseorang tu kan, tapi dia tak tahu apa dia punya ketentuan dia di masa akan datang kan. Kadang-kadang jumpa orang tu tahun 2012 contohnya kan, rupa-rupanya dia jadi partner kita untuk buat bisnes contohnya kan. Ataupun benda tu kepada kita punya barang-barang yang kita beli kan. Contohnya Ifah beli rumah kan, beli rumah, lepas tu pusing-pusing, rupanya rumah tu digunakan untuk disewakan dengan keuntungan yang banyak kan. Macam tu lah. So dia kita tak tahu kesusunan dan ketentuan Allah Ta'ala ni kan. Yelah, hari ni yang dah lalu tu kita tahulah kan, tapi kejap lagi 10 minit besok adalah misteri. Ini adalah rahsia Allah. Jadi pada FY dah ni apa yang penting ialah kita jaga tasawuf lah kan. Kita sentiasa berdoa dan sentiasa bergantung penuh pada Allah Ta'ala. InsyaAllah nanti perjalanan hidup kita kan, dari segi apa pun kan, dari segi ilmu Allah bagi kan, dari segi rezeki pendapatan, dari segi rezeki kelapangan dan sebagainya, nanti Allah bagi kan. Daripada orang-orang yang menjadi aset pada kita, nanti Allah bagi kan. Rumah, kenderaan atau apa-apa juga yang kita nak kan, InsyaAllah Allah bagi kan. Yang penting kita jaga tasawuf kan. Jaga hubungan kita dengan Allah Ta'ala, jaga hubungan kita dengan manusia kan, semua-semua kena jagalah kan. Nanti banyak benda-benda kan Allah akan makbulkan, dan apa yang kita tak tahu tu ia menjadi rahsia Allah. Betul tak tuan-tuan? So apakah susun tentu pada korang kan, yang dah tak tahu dulu, yang dah dapat tahu sekarang, itulah ketentuan Allah. So cuba komen. Ifah nak tengok juga. Alright, nanti Ifah jawab komen-komen anda. Assalamualaikum, bye bye.